Jom kita balik. Okey, dah bergambar di kat kawasan masuk Modenas tadi. So saya kat Jitra sekarang ni. Saja tunjuk gerai pom balik yang best, menarik kat sini. Dekat Masjid Mustaqim ni, Jitra ni, dekat depan sebelah share ni. Sini. Ada sana share. Aja kalau saya tinggal Jitra, kalau tak beli pom balik ni macam tak sah pula. Ini jalan ni dulu tempat kami duk race dulu. Zaman-zaman dulu-dulu ujung 90-an. Zaman tu stroke masa tu pun Sakano longgok main motor. Semua longgok RSZ, RJV, 125Z, RG. Kenangan SS. Saya rasa motosikal Modenas ZGT ni sangat lincah lah kalau kata kita nak menyelik macam dekat town kan. Saya ingat tak ada masalah dari segi kawalan dia. Anda main gear, drop gear, jangan lupa safe ride. Jangan asyik laju time menyelik kat traffic light. Hati-hati semua. Sekejap lagi kot ada orang belasah kita. Satu kan kat traffic light tu ada lah motor daripada orang lain masuk, kita terlindung orang kereta. Dia pula tak tengok sebelah kiri. Pakai accident lah abang dah. Okey, tadi top speed atas highway saya dapat tegak pun, saya duduk tegak 1.3 lah. Sebab angin kuat masa tu. Tak dapat dah 1.4. Mungkin kena tunduk highway kan. Angin kuat rintangan depan tu. Dapatlah 1.3. Itu pun berat rider pun dah 89 kilo pada. Mana rider ringan tu mungkin boleh orang kata okey lagi lah, top speed boleh dapat lah, tegak steady lah 1.4. Yang badan ringan okey lah. Tapi okey lah, spek standard. Kalau kata asalnya motor ni kan, lubang exhaust dia tu tak lepas habis lah. Kecil. Kalau Y15 RSX besar tu. Tak sama. Ni paling kecil dia punya lubang exhaust. Patutnya dia buat besar. Bagi lepas sikit kuasa tu. Sebab tu ingat kalau set sprocket macam berat badan 90 ni, set sprocket, exhaust bagi lawas, sedap ni. Motor Kapcai spek standard 150 1.4 kalau boleh lari top speed pun okey lah tu. Sport ringan, poket set lain, turun lagi. Dia punya satu mata, dua mata, ikut berat kita lah. So dapat naik ni pun dekat rasa sangat syadu lah. Dia macam ni RSX tapi selesa. Saya ride kiranya dalam 200 km dah ni. Ada 165 km. Pergi balik sampai rumah 200 km lah. Tak rasa pun lengur-lengur, sakit-sakit pinggul. Kalau RSX Raider dulu rasa lah. Atas ni pendapat peribadi saya lah. Kalau berat tu nak ikut, berat saya 90. Ketinggian badan saya ni pun 165. So ni siri Modenas ZGT lah. Dekat sekarang saya pakai, kalau saya dah pakai RS Raider, Suzuki Raider, Honda RS, dan Modenas, kita cerita moped lah. Dan Modenas ZGT ni, saya rasa yang ZGT ni paling sedap. Y15 pun pernah saya bawa juga, yang adik saya dulu belum jual kan. Kita kata ZGT ni lah bagi saya lah paling sedap lah segmen moped dari segi tunggangan dia kan. Tapi dari segi power, hujung-hujung top speed tu saya sedap Raider lagi. Sebab dia stroke pendek lah, boleh jadi lah. Power dia dengan body dia ringan, hyper underbone tu. Kelajuan tu kita katakan satu subjektif lah. Tapi adakah selalu kita bawa laju? Tak juga.
Lainlah orang selalu guna highway hari-hari kan. Mungkin kelajuan bagi dia tu penting. Tapi bagi saya ni, kalau saya ni sebagai pengguna jalan biasa macam ni, kelajuan bagi saya tu bukanlah satu impian yang ni. Sebab saya lagi pun dah ada big bike. Kalau saya nak asal laju, saya naik big bike saya lah. Atas highway tu senang-senang aja. Kalau daripada Arau pergi Gurun pun setengah jam boleh buat. Kalau yang ni sejam lah tadi, Modena ZGT ni. Itulah kelajuan tu perkara subjektif. Sisi besar lagi laju, spek-spek tipu-tipu lagi laju. Macam tu lah lebih kurang kita boleh sembang kat sini. Saya ada buat kemas lah. Boleh potong ZGT standard ataupun motor-motor lain standard. Sedangkan spek tipu-tipu saya pun kalau orang potong motor ni pun saya tak kisah lah. Yang brother nak pergi mana, saya tak kisah lah. Tahu sebab apa? Sebab saya cukup puas hati saya pakai motosikal tempatan. Modenas. Saya kenal Modenas ni daripada tahun 96, 97, 98, 99. So tu kawan-kawan saya tu ramai pakai. Bagi saya generasi X ni so far tak ada masalah lah dengan Modenas. Kenal macam mana kan. Tadi nak pakai SYM 185 laju terlebih. Pakai lah. Ikutlah, kita rasa masing-masing. Tapi daripada sentimental value ni, kita kata Modenas yang cukup orang kata bernilai untuk ke depan kita nak cerita kat anak cucu. Ni motosikal tempatan, motosikal Modenas, motor dan enjin nasional dulu 30 tahun. Kita simpan dah, beli dah masa model 30 tahun. Nanti ke depan lagi 30 tahun, mana tahu kan. So tak boleh lah kata yang ni keluar China dia memang okey Zongshan lah, betul tak? Dia tune by Kawasaki dan Modenas. Sebab tu saya rasa enjin dia sedap. Kalau bawa kan, tak rasa macam enjin tu apa, macam lekeh lah, senang cakap. Dia P tu macam sedap macam Honda RS, sedap selesa daripada Honda RS. Kesedapan enjin dia macam Raider juga. Dia ada kombinasi tu. Barang-barang dia boleh dikacuk dengan barang Yamaha, Honda. Jadi yang mana yang condemn tu, tu memang tak faham lah. Buang. Lagi satu cerita Piramli yang kawan tu kata minta kerja tu. Ini macam bukan nak jadi film star. Orang kita biasa ada macam tu, ada lemah tang situ lah. Kalau bangsa lain dia tak macam tu sangat kan. Bangsa lain tak nampak lah macam tu. Bangsa Melayu ni lah. Okey guys, setakat itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Ben, kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa nak tanya? Hai. Tu bayi tu. Oi, sini wayang gambar pusing kah? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama si orang Melayu. Itu hadap pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi. Saya ni apa? Batu ke? Kayu ke? Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Dan kau, Den. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun. Tapi Tuan Singh. Saya bukan tuan, saya jaga. Mr. Singh. Kita 3 orang datang mau minta kerja. Siapa-siapa kita mau jumpa? Jumpa sama manajer. Manajer siapa? Nanti ya. Encik Ahmad. Tolong bawakan 3 orang jumpa manajer. Saudara nak jumpa manager? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Singh. Terima kasih. Singh, itu 3 orang apa dia mau? Dia mau minta kerja lah. Ini macam dia muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja lu macam-macam cakap. Macam lebih bangsa mau maju. Alamak Singh, lu bahasa sama gua nampak ni Singh. Bukan bangsa.
Lu biar nasib lu makan, dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama?